Ana rasa pagi tadi Ana makan makanan yang berproses tinggi. Bukan hari tu Ustaz Faizal kata ke jangan makan makanan yang berproses tinggi? Betul juga. Tapi makanan tu sedap sangat. Ana ada idea. Jom kita masak makanan yang berkhasiat. Boleh juga, jom. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sofa. Ana Amar. Hari ini kami akan masak makanan yang bernama chicken seaweed roll. Ini adalah bahan-bahannya. Kita ada bayam, Ayam, tauhu, bawang merah dan bawang putih, garam, kita ada telur, ada tepung jagung, tepung salut, lada hitam, minyak dan seaweed. Kemudian jom kita kisar. Pertama, kita masukkan bayam. Bayam mengandungi vitamin K untuk menguatkan tulang. Yang kedua, kita masukkan ayam. Ayam sebagai sumber protein untuk menguatkan otot. Yang ketiga, tauhu. Yang keempat, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Yang kelima, telur. Kemudian kita masukkan garam. Tepung. Dan lada hitam. Kemudian kita kisar. Dah siap. Sedapnya bau dia. Mestilah. Yang pertama, kita masukkan adunan tadi ke dalam plastik. Sementara tunggu Safa tengah warna tu, jom kita buka bagi keningkan kuali. Tuang minyak. Abang masukkan minyak apa tu? Minyak bunga matahari ke? Bukanlah. Ini minyak sawit. Oh, saya tahu. Minyak sawit tu bagus kan kalau digunakan untuk menggoreng. Betul. Yang pertama, kita ambil seaweed. Yang kedua, kita letak adunan tadi ke atas seaweed. Kemudian kita gulung. Letak air sedikit supaya ianya melekat. Dah siap, tapi kena gunting dulu. Dah panas. Kalau dah warna kuning keemasan, kita dah boleh terbalikkan. Sekarang kita dah siap goreng, kita hias. Dah siap. Jom kita rasa. Safa, hantar dah makan ke? Belum. Saya rasa jom lebih sedap kita letak dengan sos bijan panggang. Boleh juga. Ahmad, jom kita ajak Mak Imam makan sekali nak? Jom. Banyak kau makan. Sila. Safa makan. Saya. Sedap. Makanan sihat tak semestinya bosan. Yang penting, Makan dengan bijak. membesar dengan kuat, menjadi Muslim yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.